ke bang untuk rooftop punya kita konsert kapak ni bang. Apa perasaan abang dapat untuk join sekali perform untuk show ni? Okey. Kita bagi luahan hati kan cik. Dia nak tahu. Okey, pertama-tamanya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada organizer iaitu ialah yang telah menganjurkan konsert bersama ya, itu konsert rock kapak di rooftop Campbell KL pada 9.5 ya, jangan lupa ya. Dan kami mengucapkan terima kasih dan amat berbesar hati untuk bersama untuk performan dalam 4-5 grup, dan masih lagi yang kita tercari-cari grup-grup yang kita orang pernah menaikkan lagu-lagu masa dahulu hingga sekarang ya, seperti Bleak Sheet, Citra, Sofia, lagi Shasha and the Boys dan juga May. Okey. Terima kasih juga kepada organizer dan juga jangan lupa kepada peminat-peminat seluruh anggota-anggota kumpulan grup yang mereka sayang. Yes. Okey bang, untuk line up kali ni nampak macam ada orang kata kejutan juga. Tiba-tiba kita ada seorang brother. Ya. Orang boleh katakan rock legend Malaysia lah. Abang Syarul kat sini. So bang boleh sikit bang. Sikit-sikit. Dan sikit-sikit. X, Y, Z. Mic kat Abang Syarul. Mic. Okay. Much, no. I don't think I can speak much, no. Okay. No. Yeah. Saya lebih suka saya lebih suka ambil sikap low profile at this moment. So bila kita orang dah start practice, then we will see lah. Kita akan tengok apa yang akan berlaku nanti. Ya, itu dia. Okay. So Okey. ada apa-apa kejutan abang untuk Ya, shows nanti? sebenarnya memanglah mungkin pada peminat-peminat yang di luar sana ya. Peminat-peminat di luar sana mesti tertanya-tanya line up. Muda-mudi ni. Line up yang ada sekarang ni ya. Okey, mungkin agak perubahan. Itu bermaknanya kita buat satu rombakan yang terbaru ya. Okey, rombakan terbaru. Mungkin ada keistimewaan juga. Kita akan buat satu keistimewaan yang belum yang saya inginkan. Sebelum tu kita tak dapat dia punya momentum rock yang macam mana, yang lebih advance. Betul tak bro Yes. Ya, jadi inilah line up kami sebenarnya. Walaupun saya masih anggota lama tapi komitmen antara dalam 1, 2, 3 orang ni memang full komitmen untuk Bagi sepatah dua kata untuk dua orang ni, Cik Naim sikit. Apa-apa bercakap. Okey. Nantikan kami pada 9.5 nanti, 9 Mei, dan kita akan buat yang terbaik. Dan InsyaAllah. Alip, apa-apa nak cakap? Drama kita ni. Dia panggil drama helikopter. Allah. Ada ke? Helikopter skip macam mana? Helikopter. Jap, last dia lagi. Okey, last. Okey, apa yang saya boleh ucapkan, selamat ya. Bukan. Apa yang saya ucapkan, insyaAllah pada 9 Mei nanti korang boleh book tiket online, kasih serbu ramai-ramai, kita kasih gegar itu Campbell. So apa yang feeling saya memang berbesar hati, dan memang ini adalah pertama kali saya bersama Mei untuk konsert di Rock Campbell Rooftop. InsyaAllah kita gegarkan di sana, kita jumpa di sana. Mantap.